Di Malaysia, hanya segelintir nama yang benar-benar menjadi lambang keagungan seni dan kemewahan hidup, dan Jamal Abdillah ialah salah seorang daripadanya. Digelar sebagai Raja Pop Malaysia, suaranya yang lantang, penuh emosi dan berkarisma telah menawan jutaan hati peminat sejak era 1980-an. Namun, di sebaling sorotan pentas dan tepukan gemuruh, Jamal bukan sekadar seorang penyanyi. Beliau adalah ikon budaya, simbol ketabahan dan bukti bahawa seorang artis juga mampu membina sebuah kehidupan mewah setaraf bintang antarabangsa. Bayangkan, seorang anak muda dari Perak yang dahulu bermula dengan perjuangan getir dalam pertandingan nyanyian, kini berdiri megah dengan kekayaan berjuta-juta ringgit, rumah agam bergaya kontemporari, kereta mewah yang berkilau di garasnya, serta gaya hidup yang menjadi idaman ramai. Setiap lagu hit beliau, dari Kekasih Awal dan Akhir hingga Azura, bukan sahaja mengukir sejarah muzik, malah menjadi batu loncatan untuk menjadikannya artis Malaysia yang mampu hidup dalam dunia eksklusif penuh kemewahan. Tetapi persoalannya, bagaimana seorang penyanyi yang sering dikaitkan dengan kisah jatuh bangun peribadi masih mampu mengekalkan tahta, membina empayar dan menikmati kemewahan hidup yang luar biasa? Sebelum kita bongkar rahsia di sebalik aset kereta dan kisah dramanya, satu cabaran untuk anda semua. Tekan butang subscribe sekarang, aktifkan loceng notifikasi dalam masa 5 saat dan buktikan anda peminat setia dunia kemewahan artis. Apabila kita menyebut nama Jamal Abdillah, ramai hanya teringat kepada suara emasnya. Tetapi, di sebalik bakat seni itu, beliau juga telah mengukir kejayaan kewangan yang luar biasa. Nilai kekayaan bersih Jamal dianggarkan mencecah belasan juta ringgit, hasil daripada lebih 4 dekad menguasai industri muzik tanah air. Pendapatan utamanya datang daripada konsert mega, jualan album, hak cipta lagu, serta persembahan eksklusif di istana, acara korporat dan festival antarabangsa. Pada era 1980-an hingga 1990-an, Jamal berada di puncak populariti. Album beliau terjual ratusan ribu unit, menjadikannya salah seorang artis dengan jualan tertinggi di Malaysia. Hasil jualan itu bukan sekadar royalti, malah membuka pintu kepada tawaran konsert berskala besar. Bayangkan, sekali persembahan beliau mampu menerima bayaran puluhan ribu ringgit. Angka yang pada waktu itu dianggap luar biasa untuk seorang artis tempatan. Memasuki era 2000-an, walaupun industri muzik berubah dengan ledakan digital, Jamal tidak pernah hilang nilai komersial. Konsert ulang tahun, jelajah nostalgia dan persembahan istimewa sentiasa habis tiket. Malah, beliau turut memperoleh pendapatan tetap daripada hak cipta lagu-lagu klasiknya yang masih diputarkan di radio, televisyen dan platform penstriman. Selain muzik, Jamal juga bijak memanfaatkan status selebritinya. Beliau sering menerima tawaran menjadi duta produk, sama ada dalam bidang kesihatan, fashion maupun gaya hidup. Pendapatan tambahan ini melengkapkan profil kewangannya, menjadikan beliau artis yang bukan sahaja bergantung kepada satu sumber, tetapi membina empayar pendapatan pelbagai. Apabila dibandingkan dengan artis generasi baharu, Jamal tetap unggul. Beliau bukan sahaja bertahan lebih lama, tetapi berjaya mengekalkan taraf hidup mewah dengan disiplin kewangan dan strategi kerjaya yang berani. Di sebalik cabaran peribadi yang pernah menjejaskan imejnya, sumber kewangan yang kukuh memastikan beliau sentiasa mampu bangkit semula. Hari ini, Jamal Abdillah berdiri sebagai bukti bahawa seorang penyanyi Malaysia mampu menikmati taraf hidup setaraf bintang antarabangsa dengan rumah agam, kereta mewah dan gaya hidup yang tidak kalah dengan selebriti Hollywood. Di sebalik gelaran Raja Pop Malaysia, Jamal Abdillah juga memiliki sisi lain yang jarang diketahui, iaitu sebagai seorang figura yang pandai memilih jenama dan peluang pelaburan. Seiring dengan status selebritinya, Jamal sedar bahawa reputasi bukan sahaja datang daripada muzik, tetapi juga daripada gaya hidup yang beliau tonjolkan kepada khalayak. Sejak awal kerjaya, Jamal sering dikaitkan dengan jenama-jenama fashion eksklusif. Beliau gemar mengenakan suit berjenama antarabangsa seperti Armani, Hugo Boss dan Brioni, melengkapkan imejnya sebagai seorang bintang kelas atasan.
Aksesori seperti kacamata hitam Ray-Ban dan kasut kulit buatan tangan menjadi pilihan, melambangkan ketelitian beliau terhadap kualiti. Penampilan beliau di pentas dan acara rasmi sentiasa dirancang dengan teliti, menjadikan beliau ikon gaya dalam industri hiburan Malaysia. Namun, kekuatan sebenar Jamal bukan hanya pada fashion. Beliau juga bijak menggunakan popularitinya untuk menjalin kerjasama komersial. Beberapa produk gaya hidup dan kesihatan pernah menampilkan beliau sebagai duta kerana karismanya mampu menarik perhatian khalayak luas. Malah, ada syarikat kosmetik dan minuman kesihatan yang melonjak jualannya selepas menggunakan wajah Jamal sebagai ikon promosi. Selain itu, Jamal turut berjinak-jinak dengan pelaburan. Walaupun beliau tidak seaktif tokoh korporat, pemilihan asetnya cukup strategik. Beberapa buah hartanah termasuk rumah kediaman mewah dan lot komersial di lokasi utama menjadi pegangan yang menjana keuntungan jangka panjang. Beliau juga pernah melabur dalam sektor hiburan, termasuk produksi konsert dan filem tempatan, sekaligus memperkukuhkan statusnya sebagai artis yang bukan sahaja menyanyi, tetapi juga menyumbang kepada ekosistem industri seni. Keupayaan Jamal mengurus kewangan walaupun melalui fasa-fasa sukar membuktikan bahawa beliau seorang artis yang berfikir jauh. Setiap kali beliau kembali ke pentas selepas kontroversi atau cabaran, kekuatan jenama peribadinya tetap utuh. Inilah yang membezakan Jamal daripada artis lain. Beliau tidak hanya hidup dengan populariti sementara, tetapi membina jenama Jamal Abdillah sebagai simbol ketahanan, keanggunan dan kemewahan yang berpanjangan. Bagi peminat, nama Jamal Abdillah bukan sekadar sinonim dengan lagu balada, tetapi juga lambang kejayaan seorang artis tempatan yang mampu berdiri sama tinggi dengan ikon antarabangsa dari segi gaya, kewangan dan pengaruh budaya. Apabila berbicara tentang kemewahan seorang artis legenda, inilah bahagian yang paling ditunggu-tunggu. Bagaimana Jamal Abdillah menikmati hasil titik peluhnya. Sebagai seorang ikon muzik yang bergelar Raja Pop Malaysia, gaya hidup Jamal mencerminkan statusnya yang eksklusif. Rumah dan hartanah. Jamal memiliki sebuah rumah agam yang terletak di kawasan elit sekitar Kuala Lumpur. Rumah ini bernilai jutaan ringgit dengan seni bina moden kontemporari bercampur sentuhan klasik Melayu. Bahagian dalamannya dihias dengan perabot mewah dari Itali. Lampu chandelier kristal yang tergantung megah di ruang tamu serta sistem hiburan rumah berteknologi tinggi. Di halaman belakang terdapat kolam renang peribadi dan gazebo, tempat beliau sering meluangkan masa bersama keluarga atau menerima tetamu istimewa. Selain itu, Jamal turut memiliki sebuah rumah percutian di Perak. Tanah kelahirannya yang berkonsepkan Villa Tropika menjadi lokasi peribadi untuk beliau mencari ketenangan. Koleksi kereta mewah. Garaj Jamal menjadi bukti cinta beliau terhadap automotif. Antara koleksi utama ialah Mercedes-Benz S-Class, simbol status dan keselesaan untuk urusan rasmi. BMW 7 Series, kereta eksekutif dengan teknologi canggih. Toyota Velfire, pilihan mewah untuk perjalanan bersama keluarga, sering digunakan artis ternama. Porsche Cayenne, SUV berprestasi tinggi yang menonjolkan sisi sporty beliau. Jaguar XF, sedan bergaya Inggeris yang melambangkan keanggunan. Setiap kenderaan bukan sahaja mewah dari segi harga, malah membawa cerita tersendiri. Ada yang dibeli selepas kejayaan konsep besar, ada yang dijadikan hadiah untuk diri sendiri setelah melalui fasa mencabar dalam hidup. Koleksi jam tangan dan barang kemas. Sebagai seorang artis yang mementingkan penampilan, Jamal turut memiliki koleksi jam tangan mewah. Antaranya termasuk Rolex Day-Date, Omega Constellation serta edisi terhad Tag Heuer. Setiap satunya bernilai puluhan ribu ringgit sesuai dengan status beliau di persada seni. Jamal juga gemar memakai cincin dan rantai emas putih dengan batu permata, sesuatu yang sering menjadi perincian dalam penampilan beliau di pentas. Gaya hidup dan perjalanan. Walaupun sibuk dengan karier, Jamal tidak pernah melupakan keseronokan hidup mewah.
Beliau sering melancong ke destinasi antarabangsa seperti London, Paris, Dubai dan Mekah untuk umrah. Setiap perjalanan dilakukan dengan penuh kelas, sama ada duduk di kelas perniagaan atau suite hotel 5 bintang. Dalam kehidupan sehariannya, beliau gemar menikmati hidangan eksklusif di restoran ternama sambil mengekalkan gaya hidup sihat melalui rutin senaman ringan dan penjagaan kesihatan tradisional. Keseluruhannya, rumah, kereta, barang mewah dan gaya hidup Jamal Abdillah menunjukkan bahawa kejayaan seni bukan sekadar glamour di atas pentas, tetapi juga tiket kepada kehidupan yang penuh bergaya, dihormati dan menjadi inspirasi kepada generasi baru. Di sebalik cahaya lampu sorot dan imej glamour seorang Raja Pop Malaysia, Jamal Abdillah sebenarnya seorang lelaki yang penuh dengan sisi kemanusiaan dan kehangatan keluarga. Beliau seorang ayah yang sangat penyayang, terutama selepas dikurniakan anak-anak lelaki yang sering menjadi motivasi untuknya terus bangkit, walau berdepan pelbagai cabaran hidup. Jamal sering berkongsi rasa syukur kerana anak-anak inilah yang menguatkan semangatnya ketika melalui fasa sukar, khususnya pada zaman beliau berjuang melawan ketagihan suatu ketika dahulu. Dalam kehidupan sehariannya, Jamal bukanlah seorang yang terlalu gairah dengan pesta atau keramaian. Sebaliknya, beliau lebih senang meluangkan masa bersama keluarga di rumah. Hobinya termasuk menonton filem klasik, mendengar muzik jazz dan ghazal, serta bermain gitar sebagai terapi jiwa. Ada kalanya beliau gemar memasak hidangan kegemaran keluarga, satu sisi yang jarang diketahui peminat, tetapi menampakkan betapa beliau seorang yang sederhana apabila berada di luar pentas. Sisi keagamaannya juga jelas kelihatan. Jamal sering menunaikan umrah dan sangat menekankan soal doa serta syukur dalam hidup. Beliau percaya bahawa setiap nikmat yang dimilikinya, sama ada harta atau kemasyhuran, hanyalah pinjaman sementara daripada Tuhan. Pandangan ini menjadikan beliau lebih berhati-hati dalam mengurus kehidupan mewahnya, supaya tidak terjerumus dalam keangkuhan. Walaupun dikenali sebagai bintang besar, Jamal tetap mengekalkan hubungan akrab dengan rakan-rakan lama dari kampung halamannya. Beliau tidak segan untuk kembali ke Perak, menikmati kehidupan desa dan bergaul dengan masyarakat setempat. Sikap rendah hati inilah yang menjadikan beliau terus disayangi, bukan sahaja oleh peminat tetapi juga oleh mereka yang mengenalinya secara peribadi. Bagi mereka yang hanya melihat Jamal di pentas, mungkin hanya nampak glamour dan kemewahan. Tetapi bagi yang benar-benar mengenalinya, Jamal Abdillah adalah seorang ayah, seorang hamba Tuhan yang insaf dan seorang lelaki yang menghargai nilai kasih sayang lebih daripada apa pun di dunia ini. Kehidupan Jamal Abdillah tidak pernah sunyi daripada sorotan kontroversi. Sebagai seorang legenda yang hidup dalam dunia glamour, beliau juga pernah melalui fasa gelap yang hampir meruntuhkan kejayaannya. Salah satu cabaran terbesar dalam hidupnya ialah perjuangan melawan ketagihan, suatu ujian getir yang memaksa beliau berdepan dengan undang-undang, kehilangan tawaran serta cemuhan masyarakat. Pada era 1990-an, nama Jamal bukan sahaja disebut kerana lagu hitnya, tetapi juga kerana kisah-kisah peribadi yang mengejutkan. Namun, apa yang membezakan Jamal dengan ramai artis lain ialah keupayaannya untuk bangkit semula. Selepas menjalani rawatan dan melalui pelbagai proses pemulihan, beliau tampil dengan imej baharu, lebih matang, lebih kuat dan lebih fokus pada muzik serta keluarga. Peminat yang setia tidak pernah meninggalkannya, malah memberi sokongan penuh ketika beliau kembali ke pentas. Setiap konsert comeback menjadi bukti bahawa cinta khalayak terhadap suaranya jauh lebih besar daripada kontroversi yang pernah melanda. Selain isu peribadi, Jamal juga pernah berdepan tekanan kewangan dan konflik kontrak dalam industri hiburan. Namun, semua itu berjaya diatasi dengan ketabahan serta pengalaman panjangnya. Beliau belajar daripada kesilapan, menjadikan setiap cabaran sebagai batu loncatan untuk menguatkan jenama peribadinya. Hari ini, kisah jatuh bangun Jamal Abdillah menjadi inspirasi bahawa walaupun seseorang itu pernah tersongkur, dengan tekad dan sokongan keluarga serta peminat, mereka boleh bangkit semula lebih hebat daripada sebelumnya.
Nama Jamal Abdillah telah terukir dalam sejarah muzik Malaysia sebagai salah seorang penyanyi paling berpengaruh sepanjang zaman. Sejak menjuarai pertandingan bintang RTM pada tahun 1979, beliau terus melonjak sebagai bintang muda dengan suara emas yang unik. Lagu-lagunya seperti Azura, Kekasih Awal dan Akhir dan Gadis Melayu menjadi malar segar, bukan sahaja di Malaysia, malah di seluruh rantau Nusantara. Pada era 1980-an hingga 1990-an, Jamal dianggap sebagai fenomena. Setiap album baharunya menjadi rebutan, setiap konsertnya penuh sesak. Keistimewaan Jamal bukan sekadar pada teknik vokal yang kuat dan merdu, tetapi juga pada kemampuan beliau menyampaikan emosi sehingga menusuk ke jiwa pendengar. Inilah yang menjadikan beliau digelar Raja Pop Malaysia, gelaran yang sehingga kini tiada siapa mampu menandingi. Selain kejayaan komersial, Jamal juga dikenang kerana keberaniannya menjayakan projek-projek seni yang mencabar. Beliau pernah membintangi filem popular Azura 1984 yang melonjakkan lagi popularitinya. Lagu tema filem tersebut terus menjadi simbol cinta klasik dalam budaya pop Malaysia. Sumbangannya dalam dunia hiburan tidak terhad kepada muzik semata-mata, tetapi juga merangkumi lakonan, persembahan teater dan konsert berskala antarabangsa. Legasi Jamal juga hidup melalui generasi baharu. Beliau kini melihat anak-anaknya turut menceburi bidang seni seolah-olah mewarisi darah seni yang mengalir dalam dirinya. Bagi Jamal, kejayaan sebenar bukan sahaja diukur daripada jumlah album terjual atau anugerah dimenangi, tetapi pada sejauh mana karya dan pengaruhnya mampu bertahan merentas zaman. Hari ini, walaupun industri muzik telah berubah dengan kehadiran media sosial dan penstriman digital, nama Jamal tetap harum. Lagu-lagunya masih diputarkan, konsert-konsertnya masih mendapat sambutan dan auranya masih memukau ribuan peminat yang membesar dengan irama baladnya. Legasi Jamal Abdillah ialah legasi seorang penyanyi yang menukar kesedihan peribadi menjadi seni, yang menjadikan suara sebagai senjata dan yang membuktikan bahawa seorang artis tempatan mampu mencapai taraf legenda. Tidak keterlaluan jika dikatakan, setelah lebih 4 dekad, Jamal bukan sahaja seorang penyanyi, beliau adalah sebahagian daripada identiti muzik Malaysia itu sendiri. Dari seorang anak muda kampung di Perak yang berjuang mengejar impian hingga menjadi Raja Pop Malaysia yang hidup dengan penuh kemewahan, kisah Jamal Abdillah adalah sebuah perjalanan luar biasa tentang bakat, ketabahan dan kebangkitan. Rumah agam, koleksi kereta mewah, jam tangan bernilai tinggi serta gaya hidup eksklusif hanyalah cerminan luaran. Yang lebih penting, beliau telah meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah muzik tanah air, menjadi inspirasi buat generasi lama dan baharu. Namun, di sebalik kemewahan dan kejayaan itu, kisah hidup Jamal mengajarkan sesuatu yang lebih berharga, bahawa kegagalan bukan pengakhiran dan setiap jatuh bangun membentuk kekuatan sebenar seorang legenda. Sekarang persoalannya, adakah Jamal Abdillah akan terus mengekalkan legasi ini sehingga ke generasi seterusnya atau akan muncul wajah baharu yang mampu menggugat tahta Raja Pop Malaysia? Sebelum anda tinggalkan video ini, jangan lupa tekan butang like, subscribe dan aktifkan loceng notifikasi supaya anda tidak ketinggalan kisah mewah artis dan legenda seterusnya. Dunia glamour ini masih penuh rahsia untuk kita bongkarkan bersama.